Assalamualaikum, selamat pagi. Kita nak jumpa you punya supervisor atau manager, ada tak? Manager ada? Go. You Malaysia? Okay, sir. Ya? Myanmar. Myanmar. Boleh cakap Melayu? Sikit. Sini ada yang Malaysia? Sini. Malaysia, pekerja Malaysia ada? Semua foreigner. Kami daripada pengurusan halal membuat pemeriksaan di premis ni. Mr. Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? My brother cannot speak English. Oh, your brother cannot. Okay. Okay, I introduce myself. I Alia from KPDN. We are from Consumer Department in JAKIM, Malaysia. Yes. Okay, can you tell your brother we are coming here to take action because this premise got problem on halal certificate. Mana satu kedai ni punya? Hah? Which one? Yang bawah ke atas? Hah? Saya tak tahu. Tak tahu? That's why JAKIM datang. I'm JAKIM from Ministry of sudah ambil tindakan sebab sijil ni hanya untuk barang dia saja. Kalau dia mau letak sijil halal JAKIM, logo halal JAKIM, dia mesti membuat permohonan halal. 你一定要去政府申请一个清真执照给你这个店的。 Bila dia pohon, JAKIM akan turun tengok semua bahan mentah yang digunakan. Okey, Alhamdulillah JAKIM bersama dengan KPDN KL, kita dah selesai menjalankan pengoperasian di sebuah permis di Kuala Lumpur, iaitu permis berasaskan mi segera dan sup. Hasil pemeriksaan mendapati permis telah mempamerkan perakuan dan penandaan halal tanpa perakuan sah daripada pihak berkuasa berwibawa. Siasatan akan dijalankan di bawah Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Okey, kami menyeru kepada semua syarikat yang berada di luar sana supaya tidak mempamerkan apa-apa perakuan atau penandaan halal selagi mana tidak mendapat perakuan sah daripada pihak berkuasa berwibawa.